Wahai anak cucu sekalian, dengarlah satu kisah yang tak disebut di sekolah. Lepas tawaran Hadso ditolak, Musa tahu Sultan Abdul Hamid tak boleh dibeli, tapi orang sekeliling dia belum tentu. Maka muncul satu puak, kononnya bawa reformasi, namanya Turki Muda. Tapi dalam diam, mereka dicatur barat. Mereka pegang pena, tapi lidahnya tajam macam pedang. Sultan cuba bertahan, dia sekat pengaruh asing, dia pantau surat khabar. Dia lindungi rakyat dari racun ideologi. Tapi racun tu dah lama meresap. Dalam dewan, dalam tentera, malah dalam keluarga diraja sendiri. Tahun 1908, Turki Muda paksa Sultan kembalikan parlimen. Tahun berikutnya, mereka rampas kuasa. Dengan nama rakyat, mereka singkirkan raja terakhir yang benar-benar jaga umat. Ambil ini sebagai pedoman. Bukan semua yang bercakap itu benar, dan bukan semua yang diam itu pengecut.